FIFA dikabarkan bakal menghukum Al-Ahli. JDT berpotensi menggantikan Al-Ahli di final ACL Elite. Kabar angin bertiup kencang selepas FIFA dilaporkan sedang memantau rapat aduan mengenai beberapa keanehan dalam perlawanan suku akhir antara Al-Ahli dan JDT tempoh hari. Beberapa sumber mendakwa FIFA menyatakan kekecewaan terhadap AFC kerana membiarkan aksi tersebut berlangsung di Arab Saudi dan bukan di tempat neutral sehingga memberikan ketidakadilan kepada semua pasukan yang bertanding. FIFA juga menyoroti beberapa insiden dan keputusan pengadil serta VAR yang menimbulkan pertikaian hebat dalam kalangan peminat serta pemerhati teknikal. FIFA dikatakan mahu AFC lebih tegas dalam memastikan tuan rumah tidak mendapat kelebihan pengadil home decisions yang terlalu ketara bagi menjaga imej bola sepak Asia di mata dunia. Sekiranya FIFA mendapati pelanggaran dalam perlawanan itu, maka kelab Arab Saudi itu boleh berdepan pelucutan kemenangan jika terbukti mendapat kelebihan pengadil. Sebagai pasukan yang disingkirkan oleh Al-Ahli di peringkat suku akhir dengan penuh kontroversi, Harimau Selatan tentu berada dalam kedudukan terbaik untuk dipanggil semula bagi menggantikan tempat mereka mengikut merit sukan.